Halo guys, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini saya nak share resepi perut air asam. Ikan periuk ini untuk merebus untuk merebus perut. Oke, sebelum kita masukkan perut, kita masukkan serai dulu, serai, halia dan garam. Oke, sekarang kita masukkan perut ini perut bulat, perut, kemudian perut nih, perut frozen, kita campur. Sekarang kita rebus dia lebih kurang dalam 1 jam. Untuk bahan-bahan untuk buat perut asam nih, kita kat sini ada cili padi, ada limau nipis 2 biji, tomato, bawang merah, kemudian ada asam keping. Dekat sini kita ada bawang putih dengan belacan yang kita dah bakar. Ada perahan air asam jawa, ketumbar, dan ketumbar dan akar ketumbar. Kita letak akar ketumbar dengan asam keping. Betul-betul lembut perut tu. Nanti baru kita potong bahan-bahannya. Oke, sambil tunggu perut kita masak, kita nak potong-potong bahan-bahan dulu. Kawan dah siap. Kita siap tuh. Belacan yang kita dah bakar dengan bawang putih yang kita dah bakar. Ini kita kisar. Asam jawa. Jangan pakai air pipe tau. Kena pakai air perahan asam jawa. Oke. Ini selepas kita kisar, macam rebus perut kita lebih kurang dalam 1 jam. Tengok air pun dah separuh, tinggal separuh. Sekarang kita nak ganti air dia. Kita buang air ni, kemudian kita masukkan air baru. Sebab apa? Sebab ni perut ni kan kuat bau dia. Bau-bau anyi dia kan kuat. Jadi kita tukar lagi sekali air dia. Okey. Kita buang air dia dulu, kemudian kita ganti air baru. Air tadi kita dah buang. Kita dah tapis perut yang kita rebus tadi. Air baru ini tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan bau perut tu. Biasakan perut kan dia punya bau kan kuat. Ada setengah orang dia tak makan. Jadi tips dia macam ni lah. Kena tukar air dia sekali lagi. Okey. Kita rebus lagi dia sekali. Macam ni cara dia. Air tu mendidih, kemudian baru kita masukkan bahan-bahan yang tadi. Kita punya perut pun dah masak guys. Sekarang kita nak angkat ya. Kita angkat, kemudian kita potong. Dulu lembut dah ni, nampak. Kalau korang tak ada selera makan kan, boleh buat resepi ni, memang menyelerakan. Dan ini jadi kejadian dia. Oke guys, sekarang kita nak mula masak. Perut kita potong, bawang merah yang kita dah potong, masukkan bahan yang kita dah kisar tadi ke dalam. Sekarang kita masukkan akar ketumbar, kemudian perasa dia garam. Garam ni kita letak 1 sudu dulu. Kemudian gula 2 sudu, sedikit aji, cuka sikit je, jangan banyak. Nipis. Ni masam ni terpulang atas kita ya. Kalau nak masam kita letak lebih, ada limau nipis tu. Kalau tak apa suka masam, tak payah letak banyak sangat lah. Mantap nih.
Oke, sekarang boleh kita hidang. Dia tengok perut ayam asam kita dah siap. Bau dia guys. Selamat mencuba, jangan lupa follow. Jangan biasa like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum dan selamat hari raya.